kehadiran kita hari ini bagi menyerahkan surat bagi mohon maklum balas dan cadangan untuk mempercepatkan program pendakwaan terhadap suspek-suspek yang terlibat di sebalik program pelaburan mata wang kripto yang dipanggil Gigamek. Pada peringkat awalnya, kita telah membuat laporan polis dan akhirnya terdapat satu operasi yang dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan berjaya menangkap dan menahan riman 11 orang suspek. Dan diumumkan juga terdapat suspek-suspek utama yang berjaya memboloskan diri, melarikan diri dan dikatakan berada di Dubai. Pada bulan Mei 2025, sekali lagi digemparkan apabila kenyataan daripada pengarah Amla Datuk Seri Hasbullah mengatakan bahawa suspek utama telah ditahan di KLIA. Ini menimbulkan perasaan lega lah di kalangan mangsa-mangsa. Setelah itu, didapati bahawa tidak ada perkembangan lagi dah. Jadi ini menimbulkan rasa runsing di kalangan pengadu-pengadu. MSU mewakili 99 orang pengadu dan jumlah kerugian mencecah 3.4 juta. Di manalah tempat kami nak letakkan harapan kalau bukan kepada agensi siasatan dan agensi pendakwaan? Pada kami, siasatan telah lengkap, tangkapan telah dibuat, riman telah lama dan individu-individu ataupun suspek-suspek utama yang telah diberkas seharusnya didakwa di bawah undang-undang berkaitan dengan jenayah seperti Seksyen 420 jenayah tipu, kerana hanya inilah yang dapat memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa yang kerugian. For the last 2 years kita dah berkumpul dan buat rayuan kat banyak tempat dah supaya tindakan diambil. Pada bulan Mei tu ada tangkapan dan kami rasa lega jugalah. Tapi setelah menunggu lama tiada tindakan apa, so saya berharap sangatlah rayuan hari ini membawa hasil untuk membawa kepada we don't know yet whether justice will be served, but we hope that this is a first step untuk justice untuk semualah. Saya pun tengok banyak dah terlalu ramai scammers, makin menjadi-jadi. So sekiranya pihak kerajaan tak mengambil apa-apa penyelesaian atau bantuan kepada orang yang ditipu, benda ni akan makin menjadi-jadi.